Apabila Al-Quran masuk dalam fikiran kita, ia mengubah cara fikir kita. Kalau Al-Quran gagal mengubah cara fikir kita, artinya Al-Quran masih di peringkat bacaan. Ia belum lagi peringkat tadabbur, renungan tadi. Salah satu perkara yang paling Al-Quran sebut, yang saya dan tuan-tuan kena hadam, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Mufti ke, tok syekh besar ke, siapa ke, kena hadam hal ini setiap hari. Kerana dunia menarik. Apa Allah kata? Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan main-main dan sia-sia. Akhiratlah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berakal? Quran berulang kali nak menegaskan pada kita satu hal. Dunia, permainan dan sia-sia. Tak payah kita capai apapun pencapaian dalam dunia ini. Ia main-main dan sia-sia. Sehingga kita capai pada noktah itu, maka kita akan melihat dunia ini enteng. The real life is in the hereafter. Kehidupan yang sebenar ialah di akhir. Sehingga saya dapat menanamkan hal ini benar-benar, maka saya akan merasai manisnya hidup di dunia dan harapan yang besar yang tidak pernah putus pada masa hadapan. Jika tidak, tuan-tuan, umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bila mari sakit banyak, anak-anak pun dah besar, manusia putus asa. Dia akan kata, aku ni apa lagi ada dengan kehidupan ni? Tak ada apa dah yang aku nak capai dalam hidup. Quran sentiasa tidak pernah menamatkan pencapaian kita. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang berjaya keluar daripada selamat daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka dia berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menipu. Hingga saya berjaya meyakinkan diri saya, tuan-tuan pun berjaya meyakinkan diri tuan-tuan, kita sedang berada pada pentas main-main dan sia-sia.